sedang melawat di ladang PJ Nagus Sempulna. Kali lah guys, kita mau belajar tentang kelapa pula hari ini guys. Bukan belajar sawit, kelapa sudah. Tanaman makanan, jaminan makanan. Pelayar ini. Dan yang tak benarkan kalau boleh jangan bawa ke luar. Cukupkan benih dalam negara dahulu. Ada benih, adalah pokok, adalah buah. Okey. Kita ada di sini ialah stok benih. Kalau kamu tengok sebelah kiri kamu tu, itu adalah seed garden. Seed garden untuk membekalkan benih kelapa mata F1. Seed garden saja tu kita ada 20 hektar. Ini pun kita mampu keluarkan kurang lebih 30,000 benih saja setahun untuk kapasiti sekarang dengan pokok yang telah di. Okay. So daripada sabut kita boleh buat coconut coir, kita boleh buat kopi, kita boleh buat coconut rope. Coconut rope, kamu tengok tali kapal buat pakai jute kan. Kalau kita pakai daripada sabut kelapa, setelah diproses dia akan ada asingkan di antara kokopit dengan long fiber. Long fiber boleh buat tali. Dan ketahanan dia di dalam laut air masin selama 14 tahun. Ketahanan dia. Tambah kena air masin, tambah dia tahan. Okey, kokopit boleh digunakan sebagai vermiculite ataupun medium bahan tanaman. So ingat apa perkataan vermiculite? Vermiculite. Pernah dengar perkataan vermiculite tak? Vermiculite, medium tanaman ataupun medium pengakaran, itu nama dia vermiculite. Boleh google. Okay. Dan shell, kita boleh buat charcoal. Agak kan ChatGPT untuk belajar cara menanam mungkin boleh. Tapi apa-apa pun kita tetap kena berbudi kepada tanah. Betul? Berbudi kepada tanah. Hidroponik, berbanyak saja orang buat hidroponik. Boleh ke tanam padi dalam hidroponik? Pernah dibuat apa ke tanam padi dengan hidroponik? Tetap dia mau tanah. Sama ada tanah paya atau tanah bukit. Okey. Nama polis, nama apa penyelia, bukan nama saja. Tanya apa tugas dia di sini. Secara ringkas tulis. Kenapa saya buat begini? Sebab anak-anak ini, siapa sini yang berminat satu hari nanti mau jadi sekurang-kurang pengurus ladang? Katakan. Siapa mau sini gaji ribu-ribu? Angkat tangan. Ribu-ribu baru ah. Betul, katakan cukup itu. Dia mau 100,000. Siapa sini mau jadi usahawan tanaman sawit, tanaman kelapa, tanaman nanas, tanaman pisang, sebarang tanaman industri lah. Angkat tangan seperti itu. Oke, terima kasih. Usahawan nih. Jadi mulai hari ini datang sini buka mata. Bukan setakat buka mata, tapi buka hidung juga. Cium bau dia, bau kelapa, bau sawit. Nanti kita pergi bawa tengok di proses kelapa itu kan. Ini kita punya jenis cuma peringkat tengah. Kita belum lagi menghasilkan minyak kelapa. Tapi kita hantar buah ke Sanakan, memang ada minyak kelapa di situ. Memang harum. Di Padang kita tuju di slide itu hasil-hasil itu. Kita bincang juga tentang kelapa sawit sedikit. Itu dia perkara ketiga. RM50. Saya akan tengok satu-satu. Siapa yang saya paling suka dari nota itu paling banyak maklumat memenuhi saya punya saya pakai RM50. Satu saja. Nah, maklumat. Berapa banyak maklumat itu terpulang? Tanyalah. Yang terbaik. Baik. Yang keempat, saya akan bagi satu overview ya. Satu, bayangkan kita ini seekor burung atau sebuah helikopter atau sebuah drone. Kita pergi atas. Kita tengok di bawah. Nah itu saya mau bagi sekarang. Jadi ambil benda ini.
Saya cakap tentang sawit dulu sedikit, sebab cikgu sini bagi tahu ada belajar sawit kan. Nah, jadi kebetulan cikgu bilang bagi tahu tanaman industri dan fokus pada hari ini adalah kelapa. Baik, anak-anak ini sangat bertuah hari ini, sangat bertuah. Sebab inilah ladang kelapa paling besar di Nusantara sini sekarang, di Malaysia, termasuk Kalimantan, yang tertumpu pada satu tempat. 2.000 ekar ini adalah yang terbesar seluruh Borneo dan seluruh Malaysia. Kelapa paling luas. Baik. Dan barisan penyelia, asisten manager, pengurus adalah pakar kelapa yang di Malaysia sekarang, jadi bahan rujukan. Menteri Pertanian datang baru ini pun rujuk pada orang. Begitulah pandai orang punya kelentong baru ini. Menteri Pertanian dalam masa terdekat terus buat mesyuarat tergempar masa terdekat mau bagi lagi banyak tanah untuk kami tanam kelapa. Apa sebab? Begini, siapa sini yang pernah dengar jaminan makanan ataupun keterjaminan makanan? Pernah dengar? Kalau sudah dengar, bagi tahu saya. Keseluruhan studentnya ada 106. 106 disebabkan kekangan kendaraan lah untuk pengangkutan. Di situ yang dikira orangnya betul lah itu kan. So bimbang orang, tapi orang yang lain ini pun ada tugasan lain juga. So ada lagi lawatan di Kilang dengan ladang lah. Jadi pahamkan begitu. Tapi itulah student ini kalau diikut diorang ini boleh katakan akan ada satu laporan, maksudnya laporan tentang apa yang kamu lawat niat. Nah, tujuan. Dan boleh katakan kamu bukan balik dengan tangan kosong. Kalau kamu balik dengan tangan kosong, apa yang kamu kongsikan dengan rekan kamu yang lain? Nah, maksudnya kamu akan ambil gambar dan buat slide apa yang kamu dapatkan di sini. Maksudnya kamu akan present dan di depan dengan kawan-kawan kamu yang lain. Boleh paham? Terutama yang student yang ada sekarang. Nah, karena present apa yang kamu tahu di ladang PJ Nagus. Nah, khususnya. Kalau sekarang ini kita berbalik kepada, saya mau bercakap panjang, tapi saya berbalik kepada macam tujuan kami untuk lawatan. So the management akan berkata tidak sama. Kalau kita tanam secara kampus 10 hektar, mana ada kita pakai baja yang mahal-mahal kan? Kos dia akan kurang daripada 60 sen, mungkin pergi 40 sen, 30 sen. Tapi kalau kami kurang daripada 60 sen, mana kalau 55 sen, kami masih ada untung. Kalau kami jual sedikit 30 sen, kami ada untung berapa? Berapa? Kos kami 60 sen, kami jual harga sedikit 30 sen, kami ada 70 sen. 70 sen. Okey, cuba kamu kira 70 sen kali dengan 150 biji kali dengan 220 pokok hektar. 3.500. Nah, itulah hasil kamu, untung pendapatan kamu untuk 1 hektar. 1 hektar ni kita kira 2.47 1 ekar. 23,000 kalau kamu ada 5 ekar lah. Kali dah 2. 23,000 kali 2 bagi 12, 46,000 bagi 12. Itulah pendapatan kamu sebulan. Dan biasanya kelapa ini bukan kamu yang petik dan jual. Kalau kamu adalah volume lebih daripada 5 ekar atau 10 ekar, biasanya pembeli akan cari kamu. Macam kami di sini, pembeli cari kami. Masuk, ambil sendiri. Keluar kira bayar. 3.800. Kalau kelapa sawit kamu kena 4 orang, tombak. Pruning kena buat, tak pruning pokok jadi pokok anti. Kelapa tidak. Kelapa tak pruning pun lepas dia pandai jatuh sendiri. Itu kelebihan. Okey. Saya bagi gambaran begini supaya kamu nampak bahawa kelapa juga adalah tanaman yang berharga selepas sawit. Saya tahu kamu di sana diajar berkenaan dengan sawit. Betul cikgu? Okay. Sawit ada satu industri yang bagus. Tetapi harus ingat ancaman kepada sawit pada masa depan ialah Ganoderma. Ganoderma yang orang kata semakin hari semakin serius pemusnah industri tanaman sawit negara.
Tapi kalau kelapa, dia lebih tolerate kepada ganau. Saya dah tanam banyak sudah, 168,000 pokok, pokok Vietnam. Saya ada 200 lebih ribu pokok di sini. Setakat ni tiada lagi yang kena attack dengan ganau. So saya conclude that coconut ini adalah tolerate to the ganau. Semua tu pancang-pancang gini. Okay? Next. Panjang ni. Dia nak penasaran kan? Ini gambar pokok je lah. Ini kiri kanan kamu boleh tengok. Next. Nampak kan? Kurang? Nanti tengok di tempat. Next. Ini takunan. Next. Mata. Next. Ini gambar masa kami buka ladang dulu. Apa yang penting dalam masa kita buka ladang land development ialah blueprint. Tahu tidak ni? Tidak tahu. Okay, blueprint is our design. Sebelum kita bermula di ladang, kita kena buat satu blueprint. Blueprint ni seperti macam kita nak buat bangunan. Dia kena ada design daripada arkitek. So, kita plantas, kita yang akan design. Based on planting distance. Based on crop punya keperluan. Contoh, kelapa perlukan air. Kalau sawit berapa liter sehari air pakai? Satu pokok? Berapa liter? Air diperlukan sehari satu pokok untuk pastikan dia adalah kata dia dalam keadaan yang threshold 200 liter. Okay? Dapat 200 liter sehari, dia akan threshold. That's the fact. Match, bukan ni match, tak ada lah pokok baru tanam perlu 200. Ini ketiga pokok matang. Okay? Pokok kecil tak ada lah. Matang ni makna pokok selepas umur 3 tahun. Makin besar makin banyak. Threshold kata 200 liter sehari. Macam mana dia makan? Dia minum kah? Pakai gelas? Tidak. Dia ada xylem dan phloem kan? Ada belajar itu xylem dan phloem? Ada belajar kan? Ada? Okey, tak apalah. Itu sains lah. Okey, next. Kita design parit adalah bergantung kepada bergantung kepada jarak tanaman supaya tidak ada takung air. Kelapa ini, sawit pun sama. Air bertakung tak boleh. Tak ada air pun tak boleh. Okey? Air bertakung keliling pokok dia tak boleh makan air. Tapi kalau air bertakung di kawasan jauh daripada kanopi akar, itu yang disuka. Kenapa? Kita kena faham konsep water table. Okey? Water table. Kalau kelapa paling bagus kalau tanah payak lah kan. Berapa meter ke bawah, berapa cm ke bawah kita kena simpan water table. Air. Berapa sentimeter kalau tanah gambut. Kalau tanah payak, tanah bukit pun berapa? Sekurang-kurangnya di bawah tu mesti ada air sikit. Bukan air lah, maksud basah, lembapan. Berapa sentimeter? Kalau tanah gambut 75 cm mesti ada water table lah. Kalau tanah bukit pun sama juga, tapi tanah bukit jangan kita nak tablekan begitu. Yang penting dia ada air basah. Dan kita perlukan kepada moisture yang akan dibekalkan oleh sungkupan pokok-pokok kacang semua kan. Okey. So kita design parit setiap 4 baris satu, setiap 2 baris satu, bergantung kepada topografi. Boleh? Ada apa nak tanya tak ada? Okay, next. Tak nampak sangat. Ini saya nak jelaskan, kamu pun tak nampak. Nanti kita akan ada slot kita petang nanti. Kita ada slot untuk pollination. Petang nanti sebenarnya. Ada? Okay, next. Ini pollination untuk coconut, untuk hasilkan kita punya benih mata F1. Kami pun belajar dengan Jabatan Pertanian. Hari ini kami ajar anak-anak Jabatan Pertanian pula. Ini anak emas Jabatan Pertanian. So kami pulangkan balik ilmu kami kepada kamu. Okey? Jabatan Pertanian ajar kami ajar kamu balik. So benda itu tidak putus. Nanti kamu ajarlah adik-adik kamu. Untuk pastikan bahawa jaminan kepada pembekalan benih negara. Kita tak boleh fikir benih kita sudah. Kalau kita sudah berada di pusat pengajian begini, kita kena fikir jauh ke depan. Aku berjihad untuk negara. Betul? Ilmu yang aku ada, aku akan gunakan untuk bekalkan benih kepada negara. Aku akan menyumbang kepada
Negara bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi untuk anak cucu-cucu kita. Betul? Okey, next. Ini pun tak nampak lah. Ini nampak? Tak nampak kan? Tak apalah, nanti kita akan ajar di site tapak. Tuan, Ya. persoalan. Apa kebaikan dia untuk kelapa yang F1 nih Tuan? Apa kelebihan dia? Okey, kelapa mata F1 ialah hybrid. Kacukan antara benih tananan, itu bunga tananan jantan dengan bunga betina Malayan Yellow Dwarf dan Malayan Red Dwarf lah. Jadi mata tu berasal daripada Malaysian dan tananan. Itu kamu kena tahu. And then dia adalah hybrid, dan hybrid akan menghasilkan buah yang berkualiti dari segi saiz dan juga ketebalan white meat. Sama macam sawit, kamu belajar di BIP kan, Jura cross Persipera kan, dia akan jadi hybrid. Betul? Itu akan jadi benih terbaik. Kalau kelapa, kalau hybrid antara pokok tinggi dengan pokok rendah, dia akan jadi pokok rendah yang cepat berbuah. Kalau pokok tinggi kelapa umur 7 tahun baru berbuah kan, itu tak nanan. Tapi kalau Malayan Yellow Dwarf, umur dia 2 tahun dah keluar bunga. Bila kita cross dengan tak nanan, dia akan cepat berbuah seperti mak dia. Ketinggian dia akan 50% daripada ketinggian bapa dia. Dan hasil buah dia akan lebih besar ikut bapa dia. Sebab MYD yang tepi jamu tu buah kecil, tapi tananan buah besar. Itu nama dia hybrid. Okey, saya nak jelaskan pada kamu hybrid coconut dengan inbred coconut. Kalau inbred macam takunan tadi. Kalau hybrid mata F1, kebaikan mata isi tebal, laba tinggi, kandungan minyak tinggi melebihi daripada 15% bagi setiap biji kelapa. Basah. Kalau kelapa kering ialah 50% daripada setiap biji kelapa. Tulis. Kelapa kering ialah kopra. Jadi perahan minyak daripada kopra ialah 50% adalah minyak. Selebihnya ialah ada peratus air sedikit bercampur dengan dia punya nut cake. Nut cake itu barang berharga tau. Keperluan penggunaan nut cake ni biasa di Europe lah. Jangan guna untuk makanan ternakan, terutamanya sekali kuda lumba yang kamu tak kuat berlari tu, daripada kopra punya ni lah. Mahal tu. 1 tan 1,000 lebih. Pernah kamu dengar bahan buangan nilai begitu? Tidak kan? Okey. Ada soalan lagi? Jelas tak? Jelas tak? Tak jelas? Tanya lagi. Jelas. Tapi ada soalan lagi satu. Tanya. Tuan tadi bilang untung kelapa daripada sawit lebih tinggi daripada kaldu sawit. Jadi berapa peratus dia punya perbezaan untung kelapa daripada sawit itu? Berapa peratus dia punya keuntungan? Okey, macam gini. Saya nampak slide tadi dia tulis 1 hektar untung kamu ialah 7,500 kan? Kan? Kalau 7,500 untung kamu kelapa sawit 1 tahun kita kira beginilah, ambil basic calculation. Harga 800, baja itu, spray itu dan ini upah orang kampus, spray bukan macam di ladang murah sikit lah. So kos pengeluaran tak payah jauh lah, ambil lah 500 1 tak. Kecuali tak baja 2 tahun, pokok mengecil lah. Ambil lah 400, 300 lah, ambil 400 lah. Jadi kamu ada untung apa? Masih ada duit 8,000 kan? 50% kan? Okey, kelapa tadi berapa dapat? Setahun 1 hektar 23,000 daripada 8,000 daripada 16 je kan? 23,000 tadi sudah kira tadi, itu adalah untung kamu, betul tak? Untung tak? Kamu kira tadi kan? So dia punya keuntungan ialah 200% compare tu kelapa sawit.
200%. Itu calculation kami. That's why kami diarahkan tanam kelapa. Sebelum kita tanam kelapa, kita sudah buat kita punya calculation. Kita dah buat dia punya feasibility study. Kos bila melibatkan bisnes multi-million, there are no dumping the capital and wait for the result. No. Faham kan maksud saya? Kita kena buat kajian dahulu sebelum kita proceed with the business. Kita dah kaji di mana nak pasarkan kelapa. Dulu kami puas fikir nak jual kelapa. Dalam kami punya feasibility study, dah fikir nak jual tu, tapi masa tu belum terbuka. Sampai ada kelapa kami buruk masa tu sebab sangat kecil. Mari buat macam kecil. Sekarang tak cukup. Sampai kecil pun dah beli. Okey? Sebab saya tahu fikiran kamu, anak-anak ABTC, anak-anak emas Jabatan Pertanian Sabah. Betul, anak emas kan? Betul kan? Pelapis yang akan mencukupkan bekalan makanan dalam negara nanti. Sawit, timbang, jual, cash. Betul? Dapat duit masuk poket. Betul? Lepas tu pergi beli biskut buat daripada kelapa. Betul? Okey? Tapi kelapa ni sebab tak ada di jalan, tak ada kata. Pusat membeli kelapa tak ada kan? Kami pun tak ada. Tapi kami menjual kelapa. Dia orang cari kami. Betul? Sebab benda ni belum lagi, orang kata masih lagi di peringkat, not to say aspiratif, tapi kami adalah anchor project. So tujuan kamu dibawa ke sini adalah untuk belajar berkenaan dengan penanaman kelapa, betul kan? So kita share ilmu yang kami ada, yang kami belajar dengan Jabatan Pertanian, kami pulangkan pada kamu balik. Okay, next. Ini pun tak nampak, ini boleh camata tadi. Boleh camata. Next. Next. Kita akan tengok model untuk tanam nanti, planting lah. Planting kita di ladang. Kita ngam, kita ada buat tanam kelapa matak di sana. Bolehlah kamu tengok underground macam mana kami tanam dan apa benda yang kami pakai. Setiap planting huan kita akan pakai 500 gram RB, rock phosphate, bersama dengan 250 gram Vemgol. Vemgol ni dia lebih kurang Rhizoctol lah, kurang lebih. Semuanya untuk boost akar. Pokok tanam yang paling penting apa yang gerak dulu? Akar ke daun? So kita pastikan akar dia kuat, tunjang dia kuat, tiang dia kuat. Dia tak ada akar tunjang kelapa ini. Sebelum saya pergi jauh, melibatkan akar ini saya ingin tanya. Akar sawit turun ke dalam tanah berapa meter? Maksimum. Dia apa yang saya belajar dahulu sebenarnya 1.3 meter je ke bawah. 1.3 meter ke bawah. Okey, tulis. Kalau salah sama-sama kita betulkan, tapi itu yang saya belajar. 1.3 meter ke bawah. Ini upkeep, boleh nampak kan? Dia bergantung kepada syarikat sebenarnya. Kalau syarikat yang rasa betul-betul nak sesuatu yang standard, ada duit, kita buat 8 round. Sekal spray bulatan daripada tahun 1 sampai tahun 3, tahun 4, 6 round. Selective spray kita buat 4 round pada tahun pertama dan seterusnya 3 round tahun kedua, tahun ke-3 dan ke-4 2 round. Okey, pembajaan tahun pertama monding kita kena buat. Tahu monding ke? Kasih timun tanah di pangkal. Kenapa kita buat monding? Okey, bagus. Monding perlu kepada kelapa, tak sama macam sawit. Sawit kita tanam tegak dengan polybag yang kuat sebab dia punya biji hanya besar ni, tapi akar dia akan pegang habis polybag. Tapi kalau kelapa tidak, kelapa biji saja dah besar ni. Makin dia membesar pokok, makin mengecil dia punya buah. Okey, itu benda yang kamu kena belajar. Makin pertama besar ni buah, lepas tu makin dia keluar akar, dia akan makin kecil. Okey, alright. Okey, 3 round, 2 round sampai tahun keempat. Tak buat morning sudah. Tahun ketiga, tahun keempat itu adalah alternate. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Dia senang tombang. Itu kelapa.
Okey, pembajaan 4 round pada tahun pertama, 5 round tahun kedua, tahun ketiga dan keempat 6 round minimum. And then baja boleh pakai bergantung kepada keadaan duit. Saya tak boleh sebut baja apa-apa lah. Yang penting ada NPK. 1 round pada tahun pertama, tahun kedua mesti ada deactive phosphate, DAP. Untuk boost akar. Akar dia penting sebab kelapa ni kalau tengok sawit, akar dia tiada baner kan. Kalau kelapa dia ada baner kan, dia perlu. Sebab dia banyak akar yang mengampai kiri kanan itu yang pegang dia punya struktur. And then palmet dia turun ke bawah 1.3 saja. Itu palmet. Okay, clear? Next. Ini tak nampak juga. Ini kita punya upkeep work lah. Nanti kita tengok di kebun. Next. Nursery. Nursery kita tengoklah. Nursery dan juga di kebun kita ada pest and disease punya control lah. Benda yang paling kita takut dalam ladang kelapa makan ini ialah pest. Pest yang paling kita takut ialah Rhinoceros oryctes. Itu yang paling saya takut. Cara kawalannya ialah kita buat 2 kali semburan PND dengan menggunakan cypermetric. So dia punya dosis semua ada sudah lah. 50 ml untuk 20 liter air dan spray pada pucuk sebanyak 150 ml. Dia macam-macam. Ada spray di pucuk, tapi saya laksanakan spray pucuk dan whole tree saya spray. Sebab rhino beetle dia kalah dengan bau. Dia serang pokok ni, satu pokok dia akan terbang lagi hanya 100 meter saja dan dia akan landing. So surrounding itu kena tengok lah. Dia punya penerbangan dia tu drone dia tu. Tahu tak kumbang tanduk ini? Tahu tak? Dia boleh terbang 100 meter tahu. Selepas 100 meter dia kena relax. Shoot, landing. Tak percaya kamu ikut. Kamu tunggu dia terbang kamu ikut dia. Ukur. 100 meter dia mesti landing. Tahu kan? Ada belajar ke? Itu rhino beetle dalam kategori mana? Coleoptera kan? Ya, Coleoptera. Badan bercengkerang. Betul? Okay. And then untuk di nursery kita biasalah tu PND kita pakai racun serangga dan racun kulat lah. Benda sama saya permetrin dan juga kita pakai macam-macam. Kita pakai ada pakai tiram. Mana lah kita punya perangkap tadi. Next. Musuh tanaman ni lah. Rhino beetle tengok sampai gondol pokok. Kenapa kita paling takut? Kita betul-betul kena cegah sebab rhino ni kalau dia masuk dia makan pucuk meristem dalam tu. Rosak sistem biologi tumbuhan. Shoot dia habis, umbuk dia habis, and the recovery dia take almost 1 year. Untuk tumbuh pucuk baru lah. Recovery. So ada semua tahu tak pasal mitosis? Mitosis, proses pengembangan sel. Kita membesar berdasarkan mitosis kan? Membiak berdasarkan meiosis. Ada masih ingatkah tingkatan 5? Penghasilan sel pembiakan adalah berdasarkan meiosis. Betul kan? Penghasilan pembesaran kita ni, kalau tak ada mitosis kita tak membesar tau. Pembahagian sel. Betul tak? Sama juga dekat shoot pokok itu, meiosis dan mitosis sekaligus. Mitosis pembesaran pelepah keluar pucuk baru, penghasilan bunga itu adalah meiosis. Anda kelapa ini adalah tergolong dalam kategori monoecious. Satu jambak dia keluar 2 bunga berjantan, bunga betina. So kalau kumbang hantam dia punya pucuk, meiosis dan mitosis terganggu. Betul? Alright. And then yang kedua ialah landak lah. Landak pula. Ada orang jabatan perkhidmatan lah. Landak ni kami tak tangkap ni. Ini gambar kami ambil daripada internet. Ini kalau kita nak kontrol dia, kita kena pasang plate besi keliling pokok. Kita tak boleh bunuh dia. Ini binatang kawalan ni, terkawal ni. Jangan bunuh dia.
Kami punya seed garden sebelah ni sebenarnya telah mendapat sijil pengesahan bahan tanaman pun dianugerahkan oleh Jabatan Pertanian. So benih yang kami keluarkan di sini adalah benih yang terjamin. Jadi satu masa nanti setelah kamu keluar daripada pusat latihan, kamu terasa ingin buka kamu terasa ingin menyahut seruan negara untuk cukupkan bekalan benih, kamu boleh buka seed garden, tapi kena bekerjasama dengan Jabatan Pertanian lah. Benih yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Dan mesti ada My Gap. Asalkan palme aris sase 1.3. Cuma tegaknya kiri dan kanan dia, akar rambut dia kuat. Deep inside masih lagi 1.3. Tapi support struktur dia lah kiri dan kanan. Okey? Dia tak akan pergi sampai macam akar tunjang tau, macam apa ni? Macam dicotyledon. Tak, akar tunjang dia ke dalam. Kalau pokok tangga ali pergi 10 meter lah ke bawah kan? Betul? Ini tidak, ini palme. Tahun ketiga dia akan berbuah, berbunga. Nak menunggu dia ambil hasil, dia menunggu 12 bulan. Jadi tahun keempat. Yang pertama keluar, kita akan tunggu hasilnya 12 bulan selepas itu. Okey? Okey, mic bagi mic dia. Kelapa apa yang bagus untuk ditanam? Kelapa apa-apa kelapa pun sebenarnya bagus. Yeah, tapi yang paling bagus ialah hybrid lah, matak. Tapi harganya mahal. Satu pokok benihnya paling kurang harga RM80. Saya baru beli daripada Semenanjung. Saya tak cukup, saya punya ni. Setengah juta beli benih, 5,000 pokok. Setengah juta. Itu yang kita akan pergi nanti, harga dia RM80 sepokok. Mari kita pergi tengok sekejap lagi. Kalau landak makan menangislah saya. Okay? And then yang kedua ialah inbred lah. Inbred ni sebenarnya harganya lebih murah. Tapi semurah-murahnya pun kami beli benih daripada Vietnam, itu harganya RM55 sepokok. Paling murah itu inbred. Kenapa dia mahal? Boleh kita saya kenapa mahalnya benih ini? Lagi? Pakai mic, sama-sama jawab, senang dengar. Kenapa harganya mahal? Kurang pengeluar. Hah? Lagi? Kurang. Okey, susah dihasilkan situ betul. Kos menghasilkannya pun mahal. Kedua, penawaran terhad. Dan saya sebut tadi pasal kurangnya bekalan benih dalam negara, jadi harganya mahal lah. Betul? Contohnya satu orang unduk ngadau. Wah, cantik. Dia seorang je ada. Ramai nak memikat dia, di sini nilainya mahal, betul? Tapi itulah. Betul kan? Ek sahamnya. Okey. Apapun, kena ingat dalam kita punya kepala, simpan dalam kita punya minda, dalam kita punya fikiran, apa yang kita nak daripada sebiji kelapa. Apa yang kita mahu daripada sebiji kelapa ini? Hasil. Duit. Kalau kelapa itu sudah ditanam dan sudah tua, kalau tanya kamu mungkin tak boleh kenal ini kelapa apa? Kelapa kampung kah? Kelapa MYD kah? Kelapa ni? Kamu tak kenal kan? Tapi saya kenal. Ada ciri-ciri dia. Apapun, tanamlah kelapa dwarf. Kalau kamu tak cukup modal untuk beli hybrid, dan belajarlah untuk hasilkan hybrid untuk cukupkan bekalan benih dalam negara. Okey, ada soalan lagi? Tuan. Ya. Tuan bilang tadi F1 ini sangat berkualiti kan? Ya. Jadi mustahil daripada 100 anak benih kelapa F1 ini dia tiada kecacatan ataupun yang terbantut. Jadi macam mana cara kita untuk mengenal pasti
biji benih itu terpantut ataupun mempunyai kecacatan fisik. Okey, terima kasih, soalan yang bagus. Okey, kalau untuk jelaskan secara detail mungkin masa tak cukup, tapi saya bagi tahu beginilah. Kelapa F1 kah, inbred kah, kalau kamu ada 100 biji di semai, 100 biji F1 punya benih semai ni, hasilkan lain lagi tau. Sudah terjadi F1, nak semai dia lagi tu, nak pastikan dia tumbuh tu lain lagi cerita dia. Sama juga dengan inbred, sudah jadi buah semai, lain cerita dia. Daripada 100 biji kita semai, germination rate dia hanyalah 60%. Kalau 100 biji, 60 je yang cambah. Berapa sudah kita buah? Daripada 60 biji yang cambah itu, 20% kita kena kaling. Jadi yang tinggal berapa biji? 60 kali 20, 12. Jadi berapa yang tinggal? 48 pokok. Daripada 100, F1 jadi 48 saja yang kami boleh jual. Itu yang terbaik. Soal nak mengenal itu, saya tak boleh ajarin hari. Sebab saya belajar 5 tahun. Saya tak akan dapat ajar kamu dalam masa 5 saat. Sebab itu perlu kepada penelitian. Tetapi untuk pastikan, untuk mencapai jawapan kepada soalan kamu itu, bahawasanya kami akan pilih benih yang terbaik. Benih yang terbaik itu berdasarkan kriteria yang hendak cambah. Sudah cambah baru kira lagi 20%, reject lagi tau. Pilih satu-satu. Tengok warnanya, ikut tak mamaknya. Tengok batangnya, warna lagi, dia warna. Kalau mata, dia akan ada 3. Satu brown, green, copper. Kalau keluar batangnya warna merah, dia ready. Kalau inbred, kalau mamaknya hijau, hijau lah anaknya, tiba-tiba keluar kuning, itu bukan. Okey? Yang macam kita tahu tadi, perosak kita ada landak sama tumpang tandukan. Yang saya cuma mau tahu penyakit yang ada di kelapa sawit, bukan kelapa. Penyakit kalau di kelapa ni, kalau kita tengok biasanya cavularia saja. Cavularia pada peringkat industri, and bila dah besar dia punya pest ialah ulat dengan rhino tadi. Dan sakit lain yang saya nampak ialah sotimol saja. Sotimol ni disebabkan oleh apa benda makhluk milibak, itu saja. Itu memang serius. Lain sakit tak ada. Ini very, orang kata kelapa ini sangat tolerate. Bayangkan sebiji kelapa hanyut di laut, ini sampai ke pantai. Kau pernah pergi pantai tak? Ada kelapa tak? Tumbuh Ada orang baca tak? Ada kena sakit tak? That's orang kata the beauty about coconut. Betul? Kalau anak sawit letak dalam perahu, kasih hanyut di laut, tumbuh tak di tepi laut? Itu beza dia, the beauty of coconut. Okay? Very tolerant. Okay, ada soalan terakhir sebelum kita pergi ke lapangan. Apakah proses untuk kawinkan anak pokok kelapa itu? Kita bukan kawin dengan anak pokok, tidak. Kita kawin bunga. Kita panggil emasculation. Kawin bunga prosedur nanti kita akan tunjukkan on the ground. Kita tak boleh tunjukkan di sini. Dalam ini saya boleh cakap, tapi kamu tidak akan nampak. Maknanya we are talking in the dark. Saya bercakap, saya nampak, tapi kamu mendengar, kamu tidak nampak. Betul? Apa ini betul? Kita tunjukkan praktikal nanti. Saya cakap ini pollen, apa itu pollen? Betul? Saya cakap ini button betina. Apa ini button betina? So bagus, nanti kita on site. Prosedur dia memang ada. Kita ada SOP kita, dan kami di sini, beberapa orang di sini memang telah ditauliahkan oleh Jabatan Pertanian sebagai tukang-tukang kawin bunga lah. Ada persoalan Pak. Yang untuk mau buat pollination ini berapa had dia punya umur matangnya baru buat pollination selepas kira pokok induk.
Jangan dalam 7 tahun lah gitu. 7 tahun Iya. ke atas lah. Iya. Maksudnya pokok tu dia sudah Kira matang sudah lah. matang lah. Dia kira senang kata kita istilahnya prime. Pokok tu sudah prime pada dia punya usianya yang cantik lah pada tu waktu 7 tahun. Okey, di mana kita sambung tu? Pollination. Puffing ni. Bila sudah selepas lebih kurang 7 hari dia dikasih bagging, kan? Selepas 7 hari kita kasih bagging, akan ada orang untuk inspect ni. Inspect ni, dia akan tengok kalau ada macam bekas cairan, orang akan buat lubang di atas tu, kan? Orang akan kasih masuk tu pipe tu, puffing, masukkan pipe, orang akan macam pump kan. Kasih pump tu pollen ke dalam untuk tembak tu pollen, kasih kena dengan ini. Kalau macam pekerja-pekerja sini, orang memang sudah well trained bah. Orang sudah memang terlatih untuk pandai-pandai orang kasih kena semua biji-biji di dalam tu. Mana yang ada keluar cairan, orang akan tembak. Okey, situ selesai. Jadi tempo untuk kita buat pollination tu, sebab dia tidak akan buat sekali saja. Selagi dia masih menerima, selagi maksudnya menerima ni masih ada cairan. Bila dia masih ada cairan, selagi itu kita akan buat pollen. So itu dalam tempo 1 minggu kan? 1 minggu. Dalam tempo 1 minggu tu lah kita akan cek masihkah dia menerima. Kalau masih menerima, kita pump lagi lah. Bila dia sudah tidak menerima, contohnya macam biji tadi tu, biji dia yang dia tidak air, ujung dia, tip dia tu stigma kalau silap saya, akan sudah berwarna hitam. Sudah berwarna hitam. Means benda tu sudah tidak menerima lah. Itu tidak menerima. Dia puting, dia hitam. Puting. Begitu. Puting dia sudah berwarna Puting. hitam. Ambil contoh tunjuk loh. Ya. Yang hitam tu, tunjuk. Tu di bawah, di bawah. Ada po? Senang kata. Jangan otak kuning. Kali sudah dibuang. Jangan fikir yang pelik-pelik. Macam ini. Ini contoh lah, contoh. Cuma ini yang sudah gugur. Ada ni biasanya yang cerah-cerah hijau begitu, hijau kekuningan. Okey, kalau yang dah putih hitam begitu, dia actually dia bukan kata dia tak terkahwin tapi tak dapat masuk benefit habis. So mana dia panggil incomplete fluorescence. Jadi dia akan jatuh. Kelapa ni dia autotomy tau. Mana dia tak mau, dia akan lepas sendiri. Okey. Faham? So bila sudah dia habis sudah kan semua, bila dia semua sudah hitam, bagnya akan dicabut lah. Macam tadi siapa tadi ya. Maksudnya kalau sudah benda tu sudah semua hitam, bagnya akan dibuka. Maksudnya semua biji-biji tu sudah tidak menerima polen lagi. Dia akan dibuka dia punya bag tu selepas sebulan. Kita dah bagi harga polybag semua. Belum. Okey, polybag ni harga bukan polybag, nama dia Terylene bag. Terylene bag harga dia RM75 satu, 3 kali pakai dan buang. Pakai 3 mayang lah maksudnya, sudah 3 kali itu buang. Import daripada US. Khas untuk pastikan pollination mata within the control. That means there are no contamination, maknanya tiada pencemaran daripada bunga asal. Okay, saya nak jelaskan bahawa ini adalah hybrid. Ini nombor pollen. Bila dia sudah selesai buka nanti, kita buat lagi satu sengkang. Tanggal berapa dia sudah dibuka? Dibuka tanggal 3 bulan 6. Itu contoh lah. Sistem pertanian manjang kita ambil. Kita ada MOU dengan Jabatan Pertanian Sabah selama 4 tahun dah kalau tak salah. Manjang. Alright, teruskan terus. Insyaallah rasanya. Dah tunjuk cara emasculation tadi? Sudah So apa nak tanya boleh tanya. Bagi makan Selepas pagi. Okey. Selepas 7 hari. Hari ke-8 aku datang pergi tengok masih ada lagi lindir. Perlukah saya pollen ataupun tidak? Perlu sebab dia belum tertutup. Selagi dia belum ya. Selagi dia belum nampak hitam sini dan masih ada berair, kita kena teruskan juga. Ya. Sebab tidak semestinya semua button ni akan sama-sama keluarkan lindir tu. Ya. Hari pertama mungkin 3, hari keempat mungkin 5, hari ke-6 yang selebihnya. Yang ini hari ke-4 dia tidak terima pollen sudah. Ya, tapi kita akan bagi setiap hari juga puffing selama 7 ataupun 8 hari. Setiap hari bagi puffing kalau dia blender lah. Dia blender. Kalau tidak blender berhenti sudah lah. Kita akan stop sudah.
gunakan. Oh, Oke. Tanggal dia Poland lah. Tanggal start dia Poland. Tanggal 27 bulan 12. Bukan N tuh, N kan? Ini Poland. Dorang tak tulis ending. Ending dorong nggak tulis. Oke, ini yang hari pertama kita Poland. Kamu paham gak maksudnya tuh? Kalau macam sekarang kita Poland Di depan tuh 14 tanggal 14 bulan 12 2024. Itu hari pertama kita buat bagging. Oh, maksudnya buka begitu itu kan? Hari pertama kita bagging. 18 tuh 18 button yang kita tinggalkan di dalam. Kira ini Kita akan rekod dalam buku. kira itunya. Kira ini button. 18 button. 230 tuh adalah nomor Poland yang kamu ambil tadi. Poland. Dia ada nomor situ. Ya, nomor Poland. Laju. Lajunya. Laju masuk. Lajunya. Kembali. Cepatnya. Kenapa yang dapat keluar? Ini. Satu punya. Resnya. Berapa harga mesinnya? Oh, enggak tahu sir. Kayaknya masuk. Hah? Kenapa ada gigi-gigi dia? Kecil. Masuk. Keras nggak ditolak? Keras. Kalau tidak ditolak, tidak beli kah? Springnya tidak kuat. Cepat pula ini mesin nih. Baring. Kenapa bahkan kalau dia masuk, kalau dia mau pecah, dia masih masuk. Dia pecah ya. Biasa kalau masih masuk, dia pecah. Oh iya. Dia bukan cabut kan. Repot. Berapa harga nih kan mesin? Pasti berapa harganya? Dia pakai motor ah? Ya, pakai. Berapa? Kalau belting sama ini kan Oke, kumpulan sana gerak. Awas. Masuk. Begini. Ah? Ya, kupas ah. Bis di melintang. Tolak. Masuk. Jangan masuk tangan. Apa nama mesin itu kan? Apa nama mesinnya?
Apa dia nama ni? Mesin menggigit saya lah. Mesin menggigit. Habis saya digigit. Nanti kau break di sana. Kelapa bawa pergi sana dalam. Dari sana. Tahan. Oke, tolak. Oh, pisah lah itu. Macam telur. Ini grade E yang ini besar. Ikut grade kali kan? Iya. Itu grade B. Grade C. Nah, itu kecil. Grade D. Nah, masuk. Woi, kau grade apa? Grade C. Grade C kan itu? 95%. Pusing ya? Berapa? Apa tuh? Ada huha-huha. PJ Nagus terbaik. Huha. DJ Nagus X ABTC luar biasa. PJ Nagus X ABTC luar biasa. Kamu yang jaga X? Ya. DJ Nagus X saya buat juga. Ya. DJ Nagus X ABTC luar. Ya semua luar biasa kamu kan? DJ Nagus X ABTC luar biasa. DJ Nagus X ABTC luar biasa. Sekali lagi. Saya lagi dia lain. Okey. DJ Nagus X ABTC luar biasa.
Silakan siap. Oke. 1, 2, 3. We love MTC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Alright. Terima kasih. Terus. Sayang